Guys, hari ni aku nak cakap pasal perjanjian Malaysia dan juga Amerika yang baru-baru ni kecoh kan dalam Dewan Rakyat. Tapi sebelum aku nak cerita lebih jauh, aku nak korang kenal dulu pembangkang dalam Malaysia. Yang kuat hari ni kita ada PAS dan Bersatu. Apa persamaan mereka berdua? Persamaan mereka adalah memain sentimen bangsa dan agama. Aku tak kata benda tu salah. Baguslah kita tegakkan agama Islam dan kita bantu bangsa Melayu kita. Tak salah. Tapi kalau kita lihat apa kejayaan yang mereka telah lakukan kepada negeri-negeri yang mereka ada hari ini. Contohnya di SG4. Baru-baru ini kita dengar dekat satu negeri tu tak boleh azan kuat. Lepas tu ada kenaikan cukai sebanyak 245%. Dan paling best tu ada video yang cuba spin. Kata benda tu tak tinggi pun. Walhal masa SST naik 2%, orang yang sama juga memekak kata rakyat susah. Apa yang aku cuba sampaikan? Mereka memang fokus kepada sentimen bangsa dan agama semata-mata. Mereka tak nampak pun bagaimana nak memperkembangkan negeri dan juga negara. Balik kepada perjanjian Amerika dan juga Malaysia. Salah satu isi kandungan yang aku nampak, ada pengecualian barang-barang produk yang kita dapat sebanyak 1,711. Kelebihan dekat sini, bila mana kos kita rendah, secara tidak langsung akan banyak pelabur luar datang melabur di Malaysia. Apa kelebihan bila mereka labur di sini? Sudah tentu boleh mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Siapa yang dapat peluang pekerjaan tu? Sudah tentu anak-anak muda kita. Inilah kita panggil kejayaan. Selain pada itu, kita dapat juga penurunan tarif 19%. Yang ni apa kelebihan dia? Untuk kita ekspor ke Amerika. Jadi pada masa yang sama, banyaklah barang kita boleh masuk ke sana sebab cukai kat sana dah direndahkan. Tapi bukan itu saja. Cakap pasal lari E pun, bukannya Malaysia hantar secara mentah. Ia akan diproses dekat Malaysia juga. Bila cerita proses dekat sini, sudah tentu wujudkan peluang pekerjaan lagi. Jadi bila rakyat Malaysia ada pekerjaan yang stabil, sudah tentu mereka tidak akan rasa terbeban kalau cukai nak naik sebanyak 245% ke contoh. Masalah kita hari ini, peluang pekerjaan agak terhad, terutamanya di negeri-negeri yang bukan diperintah oleh kerajaan. Contohnya di negeri Kedah. Ramai juga anak-anak Kedah hari ini yang bekerja di Penang sebab peluang pekerjaan banyak di negeri Pulau Pinang. Faham tak? Nak kata pasal Malaysia jual kedaulatan negara. Seperti aku ulang di awal video, permainan pembangkang hari ini adalah sentimen bangsa dan agama semata-mata. Jadi mereka cuba putar belik lah. Antara faktor yang aku nampak mungkin nak tutup perbalahan yang sedang besar dalam Perikatan Nasional hari ini, terutamanya Parti Bersatu. Itu salah satu faktor. Faktor yang kedua, nak tutup kelemahan pemerintahan negeri sendirilah yang gagal nak wujudkan banyak peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Dan seterusnya sudah tentu untuk pusing lah untuk mengiyakan apa yang mereka dakwa selama ini, Anwar Ibrahim pengkhianat negara. Jadi kalau betul nak jual kedaulatan negara, dalam perjanjian tu sepatutnya tak payah tulis pun segala peraturan apa semua diuruskan oleh Malaysia. Ada tertakluk dalam perjanjian. Jadi seperti kita tahu, ini permainan politik saja kan. Seperti saya cakap, bangsa dan agama semata-mata. Rakyat mampus pun tak kisah. Yang penting kita tunggang bangsa dan agama untuk kita berkuasa. Itu yang aku nampak pada pembangkang hari ini. Selain daripada itu, Tengku Zafrul iaitu Menteri MITI pun dah buat penjelasan sampai aku rasa dah penat dah bercakap kan. Tapi bila bercakap dengan ahli Parlimen Perikatan Nasional yang nampak cerdik ni, aku yakin mereka ni sebenarnya cerdik. Tapi sebab dia terikat dengan parti politik mereka yang main sentimen agama dan bangsa semata-mata, kita nampak macam Tengku Zafrul bercakap dengan batu lah. Tak faham langsung apa yang kita cuba terangkan. Sebab itu je poin yang ada untuk menampakkan mereka ni benar-benar berjuang untuk rakyat, dan seterusnya nak menampakkan yang Anwar ni sebenarnya gagal menjadi Perdana Menteri dan juga pengerusi ASEAN. Itu apa yang aku nampak daripada naratif yang cuba pembangkang main. Jadi untuk mengetahui korang, Anwar Ibrahim ni dia bukannya orang biasa-biasa yang kita lantik jadi Perdana Menteri, tak. Sebelum dia jadi Perdana Menteri yang baru pun, sejarah beliau semasa pegang Menteri Kewangan dulu pun, beliau pernah pegang Menteri Kewangan terbaik Asia dan juga antara 4 menteri terbaik dunia. Jadi dia ada rekod yang kerja dia cemerlang. Faham tak? Sebab tu kalau tengok negeri-negeri di bawah Pakatan Harapan khususnya macam Selangor dan juga Penang, walaupun negeri tu dah maju sebelum daripada PH ambil alih, tapi selepas daripada PH ambil alih, dari segi ekonomi negeri-negeri tersebut makin meningkat. Itu kita cakap nak pilih pemimpin ni pastikan ada rekod yang boleh mentadbir, bukan sekadar main sentimen semata-mata. Dan satu lagi, Malaysia sekarang jadi spotlight dalam dunia, bukan sebab isu MDB ke ataupun isu Jana Wibawa ke, bukan, tapi sebab Malaysia ni menjadi pengerusi untuk ASEAN kali ini, dan juga Malaysia juga antara sebab kenapa sekarang ini banyak negara-negara luar dah mula menyatakan sokongan kepada Gaza. Sebab kita tahu usaha Datuk Seri Anwar untuk pembebasan Gaza ni
sudah tentu dia pergi merata-rata dunia ni. Dia jumpa orang ni, dia bagi tahu, suruh sokong, dan akhirnya banyak negara-negara Islam dan juga negara bukan Islam pun dah mula nampak yang Gaza ini patut diberi perlindungan. Kenapa aku cerita pasal Gaza? Ini juga dah membuktikan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia bukan menjual kedaulatan negara maupun bangsa dan juga agama. Ada faham tak orang cerdik pandai?